ini saya nak perkenalkan satu yang orang dah pakai lah. Saya baru nak pakai hanya untuk Alza Advance. Okey, jom. Okey, saya nak perkenalkan Alza Advance Console Center. Yang tengok ini yang sebelum. Ini sebelum ah. Okey. Okey. Naikkan armrest. Lepas tu kita buat start. Lepas start, kita tekan brake, turunkan, ini ke D, lepas tu kita stop. Okey, di sini ada lubang, sini pun ada lubang, kita tarik. Naikkan. Okey. Lepas tu sini pun ada lubang, kita tarik. Okey, kita sekarang ni proses untuk membuka, untuk cabut ni ya. Cabut ini wire untuk airbag dan ini wire untuk push start button. Tekan di dalam cabut, elok. Cabut. Ini pun sama di dalam. Cabut. Okey. Okey, sekarang proses untuk ambil ini start button dengan airbag ini. So, tolak ini tepi tadi tolak, kita ambil ini. Kita ambil ini. Lepas tu ini pun sama, ini atas dan bawah. Kita tolak. Kita ambil ini sahaja. Ini kita tolak ke tepi dulu. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan, ikut alur dia, tekan saja, masuk saja. Lepas tu ini pun sama. Ini untuk airbag. Tekan. Sehingga bunyi tak. Dah settle. Kita tekan dulu. Lepas ini kita letak belakang. Okey, kita buka skru kita perlukan, kita keluarkan ini. Okey, satu skru. Keluar skru. Okey. Yang ini kita cabut. Ini pun kita cabut, kasar sikit lah. Ini yang kedua kita cabut. Dan kita dah keadaan macam ini, kita keluarkan ini. Ini kita tak guna. Okey, kita guna konsol yang baru. Kita masukkan wayar dia. Ini wayar dia, masuk balik ke sini. Sehingga bunyi tak tak. Ini pun ada bunyi tak. Okey. Lepas tu kita masukkan dalam ini. Dia dah nyala. Okey. Kita masukkan balik ke tempat asal dia. Masuk. Bila ini dah kita masukkan balik ini ke asal dia tadi. Sama sehingga ketat. Okey, kita cuba balik ke P. Okey, jadi kita boleh masukkan handphone ataupun apa sajalah di ruangan ini. Jadi ruangan di sini tadi yang tak ada kosong dengan konsol center Alza Advance yang baru. Okey, pemasangan ini kalau paling cepat pun dalam 4-5 minit lah, tak lama. Dan mudah untuk kita pasang. Boleh beli, boleh cari sama ada di Shopee ataupun di TikTok Shop. Sekian, terima kasih.